Kemudian pekan penting terpegat majlis zikir. Karena majlis zikirnya salah sebuah majlis yang di mana para malaikat gesinggah. Sehingga dalam sebuah riwayat nabi sebut, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati kebun surga, farta'u, maka duduklah. Farta'u yang makna merumputlah. Makna merumput ti giuduk inan hangga biwe. Ra'yun kan gembala. Ini makna farta'u giuduk. Giuduk ba majlis ba riyadul jannah kebun surga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu kebun surga? Jawaban Rasul, "Hilakul dzikri, halaqah dzikir." Perkumpulan di mana orang duduk ramai-ramai di satu perkumpulan, di sana melaksanakan zikir. Halaqah zikir nak tafsir oleh ulama dua macam. Nah yang bermakna halaqah zikir mengingat Allah, nah bermakna halaqah zikir majlis ilmu. Alhamdulillah mandua horat tadang malamnya tanya itamang lam halaqah zikir yang disebut li Rasulullah sebagai kebun surga. Tadang rat majlis ilmu pi malamnya nak tak adakan pengajian. Tadang rat majlis zikir bermakna mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Buno pi dalam pengajian tanya nak tak adakan zikir. Jadi mandua ho kaitamang malamnya tanya termasuk tak adakan satu kebun surga di mana para malaikat bernaung dalam kebun-kebun surga tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa malaikat tak kala gekalan orang yang tengah menuntut ilmu. Malaikat letakkan sayap-sayap malaikat untuk supaya orang yang menuntut ilmunya ternaungi dan terlindungi di bawah sayap-sayap para malaikat. Oleh para ulama ditafsirkan makna malaikat diletakkan sayap artinya malaikat gemudoa dan getawadu, merendah diri, gehormati orang yang menuntut ilmu sehingga malaikat direndahkan sayap. Malah ada sebuah tafsir daripada sebagian ulama, nah makna malaikat gerendahkan sayap ke orang yang menuntut ilmu adalah malaikat gebantu orang yang untuk tercapai kepada maksud dan tujuan. Artinya hadir majlis ilmu adalah salah satu cara untuk supaya Allah gemudahkan kitanya untuk mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Jadi majlis ilmunya kan majlis biasa, majlis yang paling disenangi oleh para malaikat. Cuman karena handu takala. Handu takala ni cukup jai malaikat di kampung paya gabuhnya tengah geyak kalan tanya yang tengah mengikuti majlis ilmu ataupun majlis